Kenapa ni, Mun? Ada apa ya? Kau emang sedih gitu? Sakit. Hah? Kenapa? Kenapa? Apa yang sakit? Mun, kenapa ni? Sakit apa? Siapa yang sakit? Ah, apa? Ah, apa maksudnya, Mun? Alisha sakit. Hah? Macam mana boleh? Alisha kat mana sekarang ni? Cie, ahai. Alah, comelnya. Ups, Ali. Mestilah kalau Alisha sakit, mesti Ali khawatir. Jadi gimana? Kau tahu dari mana, Mun? Kalau Alisha sakit? Ya katalah. Ish, tak boleh jadi ni. Kau nak apa? Dia mau ke mana? Curiga gue. Membahayakan. Kenapa dia tak on? Apa dia buat, Pasti dia ke rumah Alicia. Alicia? Andi? Kenapa kau... Aisyah, kau sakit? Kenapa tak cakap aku? Kau dah minum ubat? Belum. Kau ni. Kenapa tak sayang diri? Adi, duduk sini. Mana ubat kau? Kak Damar. Aku dah bawa. Dah, minum cepat. Apa sal kau boleh sakit? Adi, kau buat apa kat sini? Macam mana kau boleh lepas masuk? Sekarang bukan masanya nak sembang pasal tu. Aku okey lah. Cuma demam sikit je. Esok aku sikit dah boleh apa benda? Training. Suhu kau dah cecah 38,5 derajat Celsius. Aisyah, ikut perkiraan aku, kalau kau paksa juga pergi training esok, kemungkinan kau pingsan tengah jalan tu 95%. Aku takkan biarkan tim kita hilang leader sebab kau degil. Kau ni dah kenapa? Sejak bila jadi doktor ni? Sejak kau tak reti nak jaga diri sendiri. Ni, aku dah sediakan jadual pemulihan kau. Jam 10, kena makan bubur. Jam 10.15, makan ubat. Lepas tu, aku kena tidur. Aku dah blok semua notifikasi dalam mata kat peranti kau supaya kau tak gatal tangan nak buat kerja. Kau ni, melebih pula lah. Aku tak boleh tunggu kalau benda buruk jadi kat kau. Kau betul-betul risaukan aku ke? Aku demam je lah. Bukannya hilang ingatan. Kau ni kan, cubalah jangan degil sangat. Aku dah berikan bubur ke kemaran kau. Sekarang adalah pastikan kau sembuh. Aku sanggup tak tidur malam ni semata-mata nak jaga kau ni. Aisyah, menebih lah. Tak menebih. Aku cuma tak sanggup tengok kau lemah macam ni. So, please, cepat sembuh. Terima kasih, Ali. Pasti dia ke rumah Alicia. Ayo kita ikut mereka. Jom ke rumah Alicia. Jom. Orang kenapa di sini?